Dino. Hi! Click here to subscribe. Wow! Dinosaur ni sangat tinggi betul. Ia jadi tinggi macam tu disebabkan oleh lehernya. Saya harap saya ada leher panjang macam tu. Saya akan nampak tinggi. Oh! Kalau saya tarik leher saya macam ni... Andy, ia takkan regangkan leher awak. Mungkin tak panjang macam dinosaur tu, tapi leher saya nampak lebih panjang. Apa pendapat awak? Langsung tak. Oh, apa nama dinosaur ni? Saya rasa ia semestinya bukan Brachiosaurus. Hei, saya pun tahu benda tu. Apa kata kita pergi tengok? Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini adalah Elasmosaurus. Ia ada leher paling panjang iaitu sepanjang 7 meter dan ia lebih kepada reptilia daripada dinosaur. Jadi ia reptilia yang tinggal di air, bukan dinosaur. Kalau macam tu saya nak tengoknya sendirilah di planet Ururu. Jadi marilah datang ke sini. Hei. Bagus tu. Hi Rex. Awak nak jumpa Elasmosaurus hari ni kan? Ya. Kalau awak nak jumpa Elasmosaurus, jom kita pergi ke laut. Jom kita pergi ke laut. Kenapa ia sangat berangin hari ni? Pelik. Pink, apa yang berlaku? Rex, ia bahaya kat luar hari ni. Kenapa? Saya baru nak ke laut dengan budak-budak ni sebab nak tengok Elasmosaurus. Tak boleh. Mungkin ada tiupan angin kuat hari ni. Kemudian ombak akan jadi sangat tinggi bila angin datang. Kalaulah awak semua di lambung ombak. Macam tu ke? Okey, terima kasih Pink. Korang, kita tak boleh tengok Elasmosaurus hari ni. Mungkin lain kali. Kenapa tak boleh? Pink baru je bagi tahu saya yang ia sangat bahaya kalau pergi ke laut hari ni. Tapi ia sangat cerah. Dan langit sangat biru. Cuaca yang baik tanpa ada awan hujan. Cuaca mungkin baik sekarang, tapi cuaca tak boleh dijangka. Akan ada taufan bila-bila masa. Rex! Kita tak patut... Tolonglah! Baiklah. Tapi kalau cuaca jadi teruk, ia sangat bahaya dan kita kena balik secepat yang mungkin. Hooray! Okey, Rex! Hei. Hai semua, saya Dino Vicky, Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur. Hai, Vicky! Kita akan pergi ke laut untuk jumpa dengan Elasmosaurus. Awak dah sedia ke? Tapi awak ada pelampung tak? Saya tak boleh berenang. Jangan risau, Andy. Awak tak perlukan pelampung. Biar saya kenakan awak pada Plio. Ia akan bawa awak ke laut. Oh, Plio! Wow! Dia bertukar jadi kapal selam. Sekarang awak faham kenapa awak tak perlukan pelampung? Wow! Laut ni tempat yang menakjubkan. Ia menakjubkan. Apa tu? Cakap hello semua. Ini Ophthalmosaurus. Hai! Wow, ia perenang yang hebat. Tengok, ada sotong jugalah. Ia tak sama dengan sotong biasa. Ia adalah nenek moyang sotong. Belemnite. Ia sangat berbeza dari apa yang kita tengok di darat. Semua boleh kita pergi ke lautan lebih dalam? Ya, Vicky, awak yang terbaik. Sekarang kita dah ke dalam, air jadi lebih sejuk. Awak semua sejuk tak? Rex, kami okey. Tapi kan, mana Elasmosaurus? Saya tak tahu mereka kat mana. Saya akan tengok dan lihat kalau mereka berhampiran. Hei, Pink, kenapa ni? Rex, angin bertiup sangat kuat sekarang ni. Ia menakutkan. Saya akan dibawa angin. Ia teruk sangat ke? Awak semua patut balik ke ibu pejabat.
Okey, Ping. Terima kasih. Awak semua dengar tak tu? Maafkan saya, tapi kita kena balik sekarang juga. Okey. Plio, jom kita naik ke permukaan. Plio, jom kita balik sekarang. Rex, saya rasa macam Plio tenggelam. Kenapa ni? Plio? Plio! Plio! Kipasnya pun dah berhenti. Rex, apa yang berlaku ni? Plio mesti beku sebab air terlalu sejuk. Ia tak boleh bergerak sekarang. Ya ke? Jangan risau. Kalau kita naik sikit, kita akan bangunkan dia. Beratnya. Vicky, kecemasan. Datang sini balik. Plio tenggelam. Vicky! Radio tak berfungsi sebab kita terlalu dalam. Rex, awak okey ke? Bertahan ya. Vicky, ini adalah Rex. Saya tak boleh buat lagi. Rex, awak okey ke? Vicky. Itu Vicky. Awak mesti dalam masalah kalau saya sampai terlalu lewat. Ini adalah... Saya terjumpa dengan Elasmosaurus, jadi saya minta bantuan dia. Itu Elasmosaurus? Wow, lehernya sangat panjang lah. Ya, tolong kita. Plio dah bangunlah. Baguslah. Tengok kat sana. Anak Elasmo bersama dia. Mana? Wow. Ada rumpai laut kat leher dia. Saya tahu. Dia nampak macam ada rantai leher. Comelnya. Selamat tinggal. Terima kasih, Elasmosaurus. Jumpa awak lain kali. Walaupun dalam masa yang sekejap, kita dapat tengok Elasmosaurus. Ya. Kenapa dengan Plio? Itu ombak. Alamak. Peningnya kepala saya. Semua okey ke? Iya, Vicky. Korang, tengok. Itu. Tengok. Ada rumpai laut kat lehernya. Ya, bukankah itu anak Elasmosaurus yang kita nampak kat laut tadi? Ia mungkin di lambung ombak. Alamak, Elasmosaurus tak boleh hidup ke atas darat. Ia akan bahayakan dia. Jadi jom kita tolong dia untuk balik ke laut. Elasmosaurus tolong kita. Kita kena tolongnya. Ya. Giliran kita untuk tolong. Rex, macam mana kita nak tolong? Saya tahu. Jom guna rumpai laut. Andy, Joy, Lucas, kumpulkan rumpai laut dan ikatkan bersama. Okey, Rex. Vicky, kuasa merah jambu bertukar. Rex, kuasa merah bertukar. Kami akan tolong juga. Okey, saya akan kira sampai 3. Tarik pada waktu yang sama, okey? 1, 2, 3. Tarik lagi. Attention. Kita berjaya. Ya. Mak Elasmo datang cari anaknya, Elasmosaurus. Baguslah. Bunyinya macam mereka berterima kasih. Sama-sama, Elasmosaurus. Selamat jalan. Jumpa awak nanti. Rex, seronok betul lah hari ni. Lain kali boleh tak kami tengok lautan dengan lebih lama? Mestilah. Asalkan cuaca bagus dan awak boleh keluar dari Plio dan berenang dengan saya juga. Okey.
Okey, ini pelekat awak untuk hari ini. Ia Elasmosaurus. Wow, ia terkeluar sebab lehernya yang panjang. Saya tahu. Saya punya pun. Apa tu? Ia nampak macam dinosaur yang pelik. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Archelon. Ia adalah penyu laut terbesar dalam sejarah yang hidup semasa zaman akhir Cretaceous. Oh, ia bukan dinosaur. Korang tengok tu. Itu penyu laut terbesar dalam sejarah. Ia bukan dinosaur. Banding dengan dinosaur, ia nampak sangat kecil. Jadi awak tak nak ikut kan? Hanya saya dan Lucas akan ke planet Ururu. Hei, saya tak cakap macam tu. Hey semua. Hai Rex. Jadi awak nak tengok Archelon hari ni kan? Saya hanya nak tengok dinosaur. Andy tak nak ikut kita hari ni. Rex, jom kita pergi tanpa dia. Hah? Oh, ya ke? Kita akan pergi mengembara kat laut dengan Plio. Ia mesti seronok. Baiklah, saya rasa saya boleh tengok Plio. Wow! Andy, awak betul-betul tak nak pergi? Hah? Jomlah Rex, jom kita pergi ke lautan. Plio, jom menyelam ke dalam laut. Wow! Hai semua, saya Dino Vicky, Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur. Vicky! Itu Vicky! Gembira dapat jumpa awak semua lagi. Kalau pergi jauh ke dalam, kita akan jumpa Archelon. Plio, ikut saya. Wow! Ada hantu! Hantu? Hei, itu bukan hantu. Ia obor-obor lah, Lucas. Ia menakjubkan. Wow! Oh tidak, Plio tak boleh bergerak sebab ada terlalu banyak obor-obor. Ada banyak sangat. Kesiannya dia. Huh? Ia nampak macam penyu. Tengok, penyu tolong kita. Itu bukan penyu yang biasa. Ia bintang kita hari ni, Archelon. Wow! Ya ke? Nampaknya Archelon suka makan obor-obor. Wow, sangat hebat. Siapa yang kecewa bila tahu Archelon bukan dinosaur? Siapa? Saya cakap macam tu ke? Siapa nak tengok Archelon dekat-dekat? Saya. Okey, sebab tu saya bawa sut basah dino. Wow, cengkerangnya tak keras. Ia sangat lembut. Itu sebab tak macam cengkerang penyu yang lain yang diperbuat dari tulang. Archelon diperbuat dari kulit. Oh, macam tu. Ia sangat lembut. Huh? Jadi ia tak boleh lindungi dirinya dari pemangsa. Itu tak bagus. Tapi cengkerangnya sangat ringan, jadi ia boleh berenang dengan cepat. Apa? Penyu boleh berenang dengan cepat? Agaknya berapa pantas ia boleh berenang? Jadi, awak semua nak terus ke lautan dengan Archelon, tak? Betul ke? Kami boleh buat macam tu? Mestilah. Ya! Archelon, boleh awak tolong kami terus ke lautan? Woohoo! With our good friend Archelon, we will explore all day long. Swim past rough rocks in the sea. Swim so fast, go right through. Undersea adventures waiting for us to explore. Look at all the seaweed growing
ya. Apa kat depan kita tu? Ada arus deras di depan kita. Bila kita dihanyutkan, kita tak akan dapat keluar. Ianya sangat bahaya. Oh, sebab itulah Archelon berhenti. Archelon tinggal kat dasar laut, jadi ia mesti boleh tahu. Awak sangat bijak, Archelon. Selamat tinggal, Archelon. Malangnya kami kena... Hah? Oh tak! Hati-hati! Jom kejar dia! Batu tu pecah dan Mosasaurus akan terlepas. Oh tidak, Vicky! Kita semua kena tolong Archelon! Okey. Vicky, kuasa merah jambu bertukar. Rex, kuasa merah bertukar! Saya rasa bersalah sangat. Jangan risau, kami akan selamatkan awak! Rex, tumbuhan air ni keras macam tali. Aha! Jom potongkannya! Dengan apa? Rex, gigi besi! Rex, ia berjaya. Rex, kat sini juga. Okey! Misi untuk selamatkan Archelon berjaya! Rex, tengok belakang awak. Hah? Lari! Kenapa ni? Kat situ ada arus yang deras. Betul tu. Kita tak boleh terlepas bila kita masuk ke dalam. Archelon! Archelon! Jangan pergi arah tu. Kat sana ada arus yang bahaya. Archelon mesti dah lupa tentang arus tu sebab ia dikejar. Bukan macam tu. Rex, saya tahu. Faham tak? Jom pergi. Mosasaurus, awak ni sangat perlahan lah. Betul tu. Banyak Archelon lebih laju daripada awak tahu. Wow, Archelon sengaja pergi ke arah arus. Ia cuba untuk bawa Mosasaurus. Sangat bijak. Wow, ia sangat bijak. Korang tengok, pelanggan hari ni ialah Archelon. Yeay! Archelon, awak sangat bijak. Jadi kami tak perlu risau tentang awak. Betul. Awak tak perlu nak risau. Archelon ni berumur 100 tahun. Jadi ia sangat bijak. Apa? 100 tahun? Oh, wow. Atuk
Celon. Maafkan saya sebab saya cakap bersahaja. Apa? Joy, awak dah pun sampai sini. Apa yang awak baca tu? Ia buku kanak-kanak tentang pari-pari selamatkan puteri dan putera di bawah sihir. Ia sangat bagus. Joy, awak nak jadi seorang puteri ke? Tak, saya tak nak. Saya nak jadi pari-pari yang selamatkan semua orang. Bukankah ia sangat hebat? Orang yang tolong kawan-kawan. Pari-pari Joy. Awak tak boleh jadi pari-pari ataupun puteri. Awak ketawalah sendiri. Lucas, jom kita tengok dinosaur apa kali ini. Tak, tunggu saya. Mari saya kenalkan fosil hari ini. Fosil hari ini ialah Parasaurolophus. Parasaurolophus adalah dinosaur yang hidup pada zaman akhir Cretaceous. Badannya sepanjang 10 meter dan sesikat yang ada di belakang kepala boleh tumbuh 1 meter dan ia bersambung dengan hidungnya. Ia bersambung dengan hidung? Ya, saya ada baca dalam buku yang ia boleh buat bunyi dengan hidungnya. Ya ke? Wow, saya nak tengok sekarang. Selamat pagi semua. Dinosaur mana yang awak nak tahu hari ni? Kami nak jumpa Parasaurolophus. Ya ke? Jadi marilah ke planet Ururu. Okey. Woohoo! Yeah! Selamat datang semua. Hai, Rex. Jom panggil Spino bersama-sama. Okey, Spino. Okey, apa lagi? Jom pergi. Dino Explorers, jom pergi. Rex, siapa yang akan datang dan sertai kita hari ni? Cuba teka. Biar saya teka. Tomo? Poki? Tak. Saya rasa ia Perry. Tada! Hai semua, saya Dino Explorer Perry. Parasaurolophus yang selalu tolong dinosaur yang cedera. Yeay, saya betul. Perry! Ya. Memandangkan awak teka dengan betul, saya akan jadikan awak jururawat dinosaur hari ini. Ya ke? Hooray! Saya pun boleh jawab dengan betul. Baiklah, kalau macam tu, jom kita jumpa Parasaurolophus sekarang. Tak ada apa kat sini. Mana dinosaur tu? Shh. Parasaurolophus ada tapak kaki lembut macam kucing. Jadi mereka boleh muncul dengan senyap, tahu tak? Wow, ia memang ada tapak kaki yang lembut macam kucing lah. Jadi bila mereka buat bunyi bising, gunakan hidung mereka. Ya. Bunyi macam mana mereka buat? Popo. Popo. Atau pong. Awak mungkin boleh dengar kalau awak tunggu sekejap je lagi. Tengok, ada lagi satu kat sana. Ia datang dekat dengan Parasaurolophus satu lagi untuk jadi kawan. Ia akan buat bunyi dengan hidung tak lama lagi untuk tunjukkan perasaan. Ya ke? Hebatnya. Ia tak buat bunyi langsung. Ada masalah ke? Dia sakit ke? Bukankah sesuatu yang hebat? Orang yang tolong kawan-kawan. Pari-pari Joy. Rex, boleh kita tolong dia? Okey. Hati-hati supaya dia tak takut. Tidak, jangan lari. Oh tidak, ini satu masalah. Dia menyorok dalam hutan, susah nak cari. Oh tak, kita kena tolong dia. Oh, itu dia. Ia akan berjaya. Tada! Saya akan panggil Parasaurolophus. Parasaurolophus dah keluar. Joy, itu menakjubkan.
Bagus tu, Joy. Tak ada apa-apa pun. Okey, baiklah. Jom tengok apa yang tak kena. Dia tak boleh buat bunyi lah sebab ada buah di hidungnya. Jangan risau, kami akan tolong awak. Saya pun. Tapi macam mana kita nak keluarkan buah kat hidung dia? Ya, saya tahu. Ya. Hacu. Andy, apa yang awak buat? Apa lagi? Ia untuk tolong para Sorolophus. Hingus awak keluar bila awak bersin. Masa itulah buah akan keluar juga. Andy, itu idea yang hebat. Macam mana kita nak buat ia bersin? Biar saya yang buat. Apa tu, Rex? Awak nampak daun ni? Daun ni penuh dengan bulu lembut dan ia berbulu. Kalau geletik hidung Parasaurolophus dengannya, ia akan bersin. Wow, awak betul. Jadi jom cuba. Bertahan. Geli-geli. Ia berjaya. Tengok. Tak ada buah pun. Aduh, banyak hingus je, Andy. Patut ke kita cuba idea bersin ni lagi? Jangan! Okey. Baiklah, macam mana dengan idea ni? Okey, 1, 2, 3. Cepat, sikit je lagi. Hembus lebih kuat. Itu dia, berjaya. Bagus tu semua. Jom kita cari Parasaurolophus betina. Oh, Parasaurolophus betina yang kita jumpa tadi. Akhirnya kita jumpa dia. Itu T-Rex. Ia menuju ke arah Parasaurolophus betina tu. Apa? Kita kena parkir di amaran. Tak boleh sebab dia terlalu jauh. Apa kita nak buat ni? Jadi kita boleh parkir di amaran dengan bunyi kuat. Hidung awak dah sembuh jadi awak boleh buat. Buat macam putera yang kacak. Pelik betul. Kenapa dia tak boleh buat bunyi? Saya tahu. Dia tak boleh buat bunyi sebab reka hantu. Ia mungkin tercedera bila buah keluar tadi. Boleh awak rawat dia? Mestilah boleh. Boleh awak tunduk sikit tak? Oh, T-Rex tu jalan lebih laju. Perry, berapa lama lagi? Sikit je lagi. Kita tak boleh tunggu. Saya akan alihkan perhatian T-Rex. Rex, kuasa merah bertukar. Perry, berapa lama lagi? Saya tak boleh nak kejar T-Rex tu. Dah siap. Pergi, lari laju. Hati-hati. Wow, dia halang T-Rex tu. Menakjubkan. Bagus tu. Ia sangat mengagumkan. Joy, awak jururawat dinosaur yang hebat hari ini. Terima kasih. Tak ada apa-apalah. Saya gembira saya boleh tolong. Oh, jadi awak adalah pari-pari Parasaurolophus. Pari-pari? Ya, pari-pari yang tolong putera dan puteri dalam buku awak tu. Awak rasa macam tu? Mestilah. Awak tak rasa macam tu ke, Andy? Baiklah. Ya, awak pari-pari, Joy. Terima kasih semua. Nah, saya akan bagi pelekat awak sekarang. Parasaurolophus kan? Ya, yang pertama untuk pari-pari Joy yang jadi jururawat dinosaur hari ini. Saya?
kasih, Rex. Wow. Okey, baiklah. Jom kita balik sekarang. Okey. Mungkin Lucas pergi tengok dinosaur seorang diri. Tak mungkin. Lucas, kami dah sampai. Saya rasa dia tak boleh dengar sebab dia terlalu sibuk fikir tentang fosil dinosaur tu. Lucas? Apa? Dia tidur? Teruknya. Lucas! Teruknya. Awak takutkan saya. Kenapa awak tertidur kat sini? Awak tidur lewat ke semalam? Saya berjaga sepanjang malam. Baca buku dinosaur. Awak nak pergi tengok dinosaur hari ni? Mestilah. Mengantuk bukan satu masalah bagi saya. Fosil hari ini ialah Pinacosaurus. Pinacosaurus yang tinggal di padang pasir adalah dinosaur herbivore dan tinggal bersama keluarga. Wow, mereka hidup di padang pasir. Hebatnya. Selamat pagi semua. Hai, Rex. Rex, padang pasir ada di planet Ururu kan? Padang pasir di mana Pinacosaurus tinggal? Mestilah. Jadi, boleh kami pergi ke planet Ururu sekarang? Awak tahu awak semua sentiasa dialu-alukan. Hei kawan-kawan, selamat pagi. Perry akan sertai kita hari ini. Hai semua, saya Dino Explorer Perry. Saya para Sauropods yang selalu tolong dinosaur yang dicedera. Hai, Perry. Jom panggil kawan kita yang akan bawa kita ke padang pasir di mana Pinacosaurus tinggal. Spino! Wow! Semua dah sedia untuk mengembara? Ya! Okey, Dino Explorer, jom pergi! Wow, banyaknya pasir kat sini. Ini padang pasir, mestilah. Tapi ada ke makanan untuk dimakan kat padang pasir ni? Mestilah. Pinacosaurus makan kaktus dan aloe. Lebih kurang macam tu ke? Ya, betul tu. Oh, itu aloe. Jadi Pinacosaurus mesti ada berhampiran. Mungkin juga. Jom pergi. Saya tak nampak kat sini. Kat sini pun tak ada. Mereka akan ke sini kalau kita tunggu. Hah? Tak perlu nak tunggu. Lucas dah pun jumpa mereka. Saya? Wow! Tengok anak Pinacosaurus tidur. Ia sangat comel. Ia mungkin sebab panas padang pasir. Tapi Pinacosaurus banyak tidur dan bergerak sangat perlahan. Saya nak tengok mereka bergerak. Bangunlah, dinosaur! Serangga! Ia tak berjaya. Bangun! Jom main! Mereka semua tengah tidur nyenyak. Berapa lama mereka nak tidur? Oh tidak, mereka masih mengantuk. Hah? Lucas pun tidur juga. Lucas! Lucas! Dia tak bangun. Jadi, Lucas, saya ada buku dinosaur yang baru. Betul ke? Teruknya. Saya ingatkan betul-betul. Lucas, awak mesti betul-betul sukakan dinosaurs. Awak bangun bila dengar bunyi buku dinosaur yang baru. Oh, apa kata kita cuba ni? Kita boleh cuba guna sesuatu yang Pinacosaurus suka untuk bangunkan mereka. Okey.
buffalo salah satu makanan kegemaran Phenacosaurus. Jadi mereka akan bangun. Bau sedap kan? Wow, mereka dah bangun. Mereka nak pergi mana? Jom ikut mereka. Berapa jauh mereka nak pergi? Wow, ia oasis. Hah? Ya ke? Wow. Wow. Hei. Apa yang mereka buat? Apa? Mereka tak boleh bangun sendiri? Wow, comelnya. Minum perlahan atau awak akan sakit. Bunyi bising apa tu? Itu Phenacosaurus yang lain. Dia mesti ke sini untuk minum air juga. Oh tak, Rex. Nampaknya mereka bergaduh untuk dapatkan kawasan. Dengar, awak semua pergi ke sana dan cepat. Macam mereka hain kayu dengan kuat lah. Ia lebih kuat dari itu. Saya tak boleh buka mata sebab pasir ni. Nampaknya ia akan macam ni buat sementara waktu. Wow, pasukan kita menang. Hei, mana ada pasukan? Ya, adalah. Tapi apa tu? Oh, itu ribut pasir. Kita kena lari. Jom kita naik Spino. Apa? Tidak. Mak Phenacosaurus terjatuh. Apa kita nak buat? Dia tak boleh bangun sendiri. Anak-anak pun tak boleh tolong. Alamak, kita kena tolong dia. Tomo, kami perlukan bantuan awak. Cepat datang. Okey, Rex. Saya akan ke sana. Tomo, kuasa biru bertukar. Perry, kuasa putih bertukar. Rex, kuasa merah bertukar. Perry, lindungi kawan-kawan kita. Jangan risau, Rex. Rex. Tomo, gali lubang jadi kita boleh sorok ke dalam secepat yang mungkin. Okey. Rex, cepat. Wow! Masuklah! Rex! Tomo! Mereka kat mana? Saya tak nampak pun. Oh, alamak. Wow, Rex! Hei semua. Saya gembira sangat semuanya selamat. Ia bukan kecederaan serius, jadi ia akan sembuh cepat. Phenacosaurus, pastikan awak tak terbalik sekali lagi ya. Cari tempat perlindungan cepat kalau ada ribut pasir lagi. Jumpa awak lagi. Nah, ini pelekat untuk hari ini. Joy, Andy dan Lucas. Dia dah tidur.
tidur. Dia mesti dah terlalu letih. Ya, tergerak perlahan-lahan. Kita jangan kejutkan Lucas. Semua orang shush. Anak Dino, bangun. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe!